Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syiahu wal muwah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa umuri din ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل Wabishrah li sadri. Yang saya hormati Tuan Pengerusi serta Jawatan Kuasa Masjid Al-Wakil Lubuk Cina, Tuan-Tuan Imam yang hadir pada malam ini, Ustaz Mus'ab yang turut hadir, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat para ikhwan tarikat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, tama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir ke majlis kuliah bulanan pada malam ini. Kita menyambung program kita pada muka surat 108 tuan-tuan masih lagi dalam bahagian yang kedua dalam kitab Hidayatul Hidayah, iaitu cara meninggalkan maksiat. Yang pertama di antara yang perlu dijaga dalam menjaga lidah ni, iaitu bohong, hindarkan diri daripada bohong. Kita masuk yang kedua, menyalahi janji. Maka jangan sekali-sekali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Di antara tanda-tanda mukmin yang berjaya tuan-tuan, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu orang yang jaga amanah dan orang yang sentiasa menepati janji. Jadi di antara ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jadi dekat sini Imam Al-Ghazali bagi cadangan supaya kalau boleh jangan janji-janji, tapi buatlah baik walaupun tanpa berjanji. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan, kerana mungkir janji itu adalah sebahagian dari tanda orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla man iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khan. Tiga perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik. Ini dekat sini tuan-tuan kena faham, yang dimaksudkan adalah munafik amal, bukan munafik akidah. Seperti mana yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay, itu munafik akidah. Maknanya dia pura-pura memeluk agama Islam. Yang ni perangai je macam munafik. Tu beza tuan-tuan. Perangai je macam munafik, tetapi akidahnya ikut ahli sunnah wal jamaah. Ikut yang kata akidah mukmin yang sebenarnya lah. Jadi kena faham. Jangan mudah-mudah pula kita bubuh orang munafik tuan-tuan. Memang boleh jadi gaduh tuan-tuan. Salah sikit orang tu kata munafik, salah sikit orang tu kau ni munafik. Jangan macam tu. Itu pun tanda-tanda jugalah tuan-tuan. Perangai macam Khawarij lah tuan-tuan. Pantangnya buat dosa besar, kapi. Pantang buat dosa besar, kapi. Pasal apa? Dia kira bila buat dosa tu, kiranya iman tu tak ada. Ahli sunnah wal jamaah pandangan dia, bila
tidak bila dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, buat maksiat lah, ataupun perintah solat tinggal. Maknanya iman orang tu ada. Habis itu kurang lah. Itu istilah. Maknanya ada tak? Ada. Tapi bila buat maksiat, maknanya iman dia akan kurang. Itu bukan macam mereka, tuan-tuan. Iman tetap maintain macam tu. Sebab apa boleh tetap? Sebabnya malaikat tak pernah buat maksiat. Kenapa malaikat tak pernah buat maksiat? Kerana dia tidak ada hawa nafsu seperti manusia. Kalau diletaknya hawa nafsu seperti manusia, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Wah, Ustaz menyindir malaikat tak? Nak mengatakan besarnya pengaruh hawa nafsu itu. Macam contoh orang kata bulan puasa nanti insyaAllah bila syaitan terikat, baiklah, bolehlah puasa, tak mau ni tuan-tuan. Tengok perangai dia 2 kali ganda lah jahat. Maknanya apa? Syaitan dah cukup baik dah nafsu tu. Suatu perkara yang payah, tapi tidak mustahil untuk kita nak hindarkan. Jadi walaupun ia puasa dan sembahyang, iaitu orang yang apabila bercakap ia bohong, dan apabila berjanji ia mungkir, dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Jadi khianat, mungkin janji salah satu tanda-tanda orang tu tak berjaya lah dalam dia berurusan dengan orang ramai. Jadi pemimpin khianat, tak amanah, itu tanda-tanda dia tak boleh menjadi orang yang berjaya, dalam istilahnya mukmin yang berjaya. Yang ketiga, mengumpat orang. Bahasa Arab dia ghibah, tuan-tuan. Bahasa moden sekarang dia kata apa? Kita bergosip. Jangan pakai bergosip. Pakai bergosip nanti kan macam seolah-olah benda tu tak salah. Wahal perkara tu salah juga. Tapi maknanya nama tu dah dimodenkan. Konon-kononnya tak nampaklah jahat. Jadi dosa mengumpat orang adalah lebih berat dari 30 kali berzina, seperti yang disebut di dalam sebuah hadis yang dimaksudkan dengan ghibah ataupun mengumpat itu ialah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada dengan seseorang. Buruk orang lah tuan-tuan, bahasa mudah macam tu lah. Buruk orang kita jaja pada orang lain. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Cakap dekat depan orang tu, walaupun benda tu betul, boleh jadi akan marah. Bayangkan kalau cakap belakang-belakang dia tak tahu, cakap depan-depan lah, boleh jadi dia akan marah. Maka engkau dikira orang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang engkau sebut itu benar-benar berlaku pada diri seseorang berkenaan. Nota kaki tuan-tuan. Dan jika apa yang engkau sebut itu tidak ada pada orang berkenaan, maka engkau dikira seseorang yang mengada-adakan. Dia panggil buhtan, atau lebih besar lagi dosanya daripada mengumpat. Boleh dikira juga fitnah. Benda dah ada tuan-tuan, dia ada-adakan. Dan jauhilah dengan cara mengumpat, iaitu bentuk sindiran atau pedi. Ulama su, iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berdukacita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah membaiki keadaan kita dan keadaannya. Sebenarnya perkataan seperti ini telah menghimpunkan 2 kesalahan. Pertama, mengumpat orang kerana maksudnya dapat difahami dengan jelas. Yang kedua, membersihkan diri sendiri, membersihkan dan memuji diri sendiri
dengan cara menyalahkan orang lain. Kadang-kadang konon-kononnya dia nak menyindir orang lah. Bila menyindir orang ni tuan-tuan, dalam masa yang sama dia memuji tak diri dia. Kita dengar pun menyampah tuan-tuan. Dengar. Bateri habis betul. Sekejap saya tengok. Ni pakai bateri tuan-tuan ni. Agak-agak berjalan lama penat pegang ni. Kita cakap terang lah kan, jangan cakap belakang-belakang kan. Penat pegang ni tak ada stand lah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia konon-konon dia cakap saya tak nak cakap benda ni tapi benda ni berlaku gini. Kemudian dia doakan lah. Dia nak menghalalkan dia doa macam tu. Jadi boleh difahami dua lah. Yang pertama dia ngumpat juga. Walaupun dalam keadaan niat dia nak mendoakan. Yang kedua, ini yang tak larat tuan-tuan. Makna dia memuji diri sendiri. Konon-konon dia lah yang baik, dia lah yang suci. Jadi tak menguntungkan siapa-siapa tuan-tuan. Diri sendiri dah buat dosa. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan letakkan perkara-perkara yang boleh merosakkan amal tuan-tuan. Seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Tak payahlah ibu-ibu dengan orang. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Dengar pun tak nak, apatah lagi sebut. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama ertinya dengan okey Ustaz. Boleh okey. Memang sebi laju ni tuan-tuan. Maka itu sama ertinya dengan engkau menzahirkan keaiban dia. Konon-konon susah hati tak nak sebut. Sebut jugalah, saya bukan apa saya tak nak sebut ni. Sebut juga tuan-tuan. Balun juga. Jadi sebenarnya firman Allah Ta'ala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Maksudnya, dan janganlah sebahagian engkau sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Ini perumpamaan yang berat tuan-tuan. Daging kawan tu yang segar pun tak nak makan, apatah lagi jadi bangkai. Maka sudah tentu engkau kamu merasa jijik daripadanya. Ini warning tuan-tuan. Warning pada diri kita. Kalau kata kita juga suka-suka sebut, jadi hindarkan tuan-tuan. Dan apabila engkau mengumpat saudaramu, Allah Ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara sendiri-sendiri dan juga dengan cara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga ia melakukan maksiat, maka uzurnya sama dengan uzurmu. Tetapi
kenapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahannya? Tentu ia tidak suka, seperti halnya engkau juga tidak suka disebut-sebut kelemahanmu. Dalam pada kita nak hindarkan penyakit riba ni tuan-tuan, jangan pandang orang lain tuan-tuan, pandanglah diri sendiri. Hasibu anfusakum, maknanya buatlah perhitungan pada diri sendiri dulu. Kadang-kadang tengok kelemahan orang tu, fikir aku pun pernah juga buat, mudah. Jadi tak adalah benda tu jadi perpanjangan. Jadi sama-sama fikirkan bahawa masing-masing ada uzur, keuzuran sendiri. Jadi jelas kita pun tak mampu, kita pun tak larat lah lepas pada tu nak sebut-sebut benda-benda yang melibatkan keburukan orang ni. Dan apabila engkau menutup keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menutup keaibanmu. Tetapi jika engkau suka membongkar keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membongkar keaibanmu di dunia ini. Maknanya kita buat orang lain tuan-tuan, nanti Allah Ta'ala dia hantar pula orang-orang yang lagi besar tuan-tuan, utuklah kita. Yang inilah tuan-tuan, kena tengok betul-betul. Jadi kemudian Allah Ta'ala pula Allah Ta'ala akan membuka pula segala rahsiamu di akhirat kelak, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Mana kalau terlepas dekat dunia, dekat akhirat tak dapat nak hindar tuan-tuan. Dia kena fikir-fikir kan. Itu sebab selalulah jangan tinggal dosa kita. Memanglah istighfar tuan-tuan. Dosa kawan-kawan kita yang pernah kita kata pun kita doakan supaya kawan-kawan kita diampunkan dosa. Jadi selesai tu tuan-tuan. Itu cara. Sama juga ke hutang tuan-tuan. Hutang dengan kawan sampai kawan tu mati, sampaikan keturunan pun tak kenal. Macam mana nak cari? Jadi cara lain, sedekahkan atas nama orang yang kita hutang. Tapi kalau dapat cari waris dia, bagi kat waris. Jangan tiba-tiba anak anda sedekah, anak anda zakatkan harta ayah anda, banyak cantik kau. Maknanya orang tu punya, bagilah orang tu punya. Barangkali dia mahu. Dan seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, zahir mahupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, sama ada yang berkenaan dengan urusan agamamu mahupun duniamu, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirimu. Jika ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahatan, kejahilan. Maknanya kalau nampak elok aja, parah. Sebenarnya yang ni lah satu perkara yang kena jaga-jaga. Ada kawan kita ikhwan tarikat, risau dia lepas masuk tarikat, dia rasa lagi teruk dia buat dosa berbanding dengan ketika dia tak ambil tarikat. Saya cakap ginilah tuan, dulu masa sebelum ambil tarikat buat dosa, anggap benda tu biasa. Bukan maknanya bila dah ambil tarikat tak pernah buat dosa, buat juga dosa. Tinggal lagi kita, hati kita dah sedar benda tu salah. Jadi kita nampak benda tu lebih berat. Sedangkan benda tu sebelum kita buat juga, tapi hati kita tak sedar benda tu berat. Tu beza tuan-tuan. Yang kata masuk tarikat tak masuk tarikat sama baik dosa, hanya tu.
Dulu buat dosa tapi dia tak kisah. Tak apa tak apa aja dah tua sok dah. Macamlah dah turut lah kat tuan-tuan nak semayang taubat, nak semayang ganti, nak semayang apa, nak puasa, macamlah dah tua lah kat tuan-tuan. Kalau kata kita dah tua umur 50 ada kuasa Superman tak apa tuan-tuan. Ini makin lama makin parah tuan-tuan. Dulu elok boleh berlari naik tangga tuan-tuan. Sekarang tengok anak murid naik tangga pandang tu. Tengok. Dulu sekolah saya ada satu tangga. Nak dekat 30 ada tak? Mata dia tu. Nak pergi mana Ustaz? Nak pergi ke kafe. Dulu. Jadi tuan-tuan payah nak nampak saya gemuk satu. Pergi naik. Kan turun macam tu juga. Tiba-tiba tertinggal lah kunci. Naik apa ni? Padahal tadi imam dah makan imam tapi tertinggal kuncinya pasal nampaklah member baru nak parking, kita pun parking balik kan. Tu dia. Sekarang buka pintu sebelah kafe. Tak ada cana nak gurui. Tak ada sebab nak jalan. Macam-macam orang kata petua orang bagi. Saat pergi shopping center, parking jauh kita boleh berjalan sihat. Kau nak bergaduh dengan bini kau buat macam tu. Apa bangang kat depan ni ada parking kau jauh dia pergi parking kan. Baliklah tu. Dah balik lagi tu kan. Ini bukan nak ngumpat rumah, semua sama macam tu kan. Kita kata okey kau tak nak jalan, saya letak kau kat sini kan. Kau turun dulu, saya picit parking kan. Tak nak pula kan. Jadi nak tak nak bakso lah kan. Cari juga mana parking yang okey kan. Konon kemudian hari kita cerita balik dia gelak-gelak. Betul juga boleh jalan kan. Tak ada dah bila hari kejadian tuan-tuan paling kalau boleh parking tu depan tu dah pintu lah kan. Boleh capai daripada kereta kalau boleh lah tuan-tuan. Parah Jadi maknanya dalam diri kita pun tak ada yang baik. Kalau kata kita dapat tak nampak kita punya jahat tu, maknanya kita perlukan nasihat orang tu. Perlukan nasihat orang. Saya teringat Syekh Murtada bila Syekh Ahmad hantar dia pergi mengaji. Lepas pada tu tanya minta daripada Syekh Murtada bagi dia nasihat. Tuan-tuan kena tahu sebelum Syekh Murtada dia nak pergi Mesir, umur dia paling tinggi dia jumpa dengan ayah dia umur 21. Bayangkan umur lagi muda lagi dia nasihat Syekh Haji Ahmad. Masa tu dah mufti dah tuan-tuan. Syekh Haji Ahmad minta nasihat dia. Tak dapat secara cakap dia suruh tulis. Pernah dulu dia beri nasihat leader dia Syekh Mahmud, dia tulis surat ke ayah. Dia kata tulisan yang kekanda tulis pada yang baru-baru ni meleleh air mata ayah baca. Sebab pada masa tu Syekh Ahmad sedang krisis dengan adik-adik. Jadi bila pada tu Syekh Murtada pun dia tulis satu surat. Dia kata ayah anda contoh kepada anak anda dan semua keluarga. Kalau kata keruh keruh di hulu, maknanya akan keruh juga di hilir. Menitik air mata Syekh Ahmad baca. Ada beberapa nasihat tuan-tuan dinasihatkan Syekh Haji Ahmad. Syekh Haji Ahmad masa tu dah mufti tuan-tuan. Bayangkan umur Syekh Haji Ahmad dengan Syekh Murtada. Syekh Murtada masa tu budak lagi, tapi minta nasihat. Jadi kemudian tengok tuan-tuan, maknanya kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkaanmu bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala
dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain? Dah baik-baiklah tuan-tuan, maki pula orang dan menyebut-nyebut kesalahan mereka. Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Maknanya apa tuan-tuan? Sebagai tambahan kat sini, kita sebut beberapa perkara yang mengharuskan seseorang mengumpat orang lain. Wah, tadi ustaz kata tak boleh umpat, ini boleh pula. Dia adalah ada poin-poin yang kena tapi bukan jadi lesen besar lah tuan-tuan. Ada ustaz, ada, iaitu ketika mengadu hal kezaliman orang lain terhadap kita di hadapan hakim, seumpamanya, maka ketika itu kita boleh menyebut keaibannya, adu kezaliman dia. Contohlah tuan-tuan, duduk berjiran, jiran buat zalim pada kita, kita pun tak tahan mengadu kepada pihak kuasa, boleh. Kono langgar kita tuan-tuan, lepas tu dia nak langgar lah kita, boleh tak begitu kat polis? Boleh tak? Tak payah, tengok je dekat dashcam saya, wah amboi dia punya tawaduk, tak nak cerita kan, tengok nanti tuan tahu, amboi, kena ceritalah. Kalau ada perbuatan jahat yang mungkin memerlukan pertimbangan hakim ataupun pihak berkuasa, tak cerita boleh ke? Tak boleh. Kemudian yang kedua, ketika bermesyuarat, ni mana-mana masjid lah tuan-tuan, mesyuarat mesti gaduh. Kalau tak bergaduh, handal macam tu. Saya dengar je lebu gaduh, berdiri AJK dengan pasal ekon, bukan ekon dia tuan-tuan. Satu ketika dulu kami bincang, saya pengurusi dengan AJK lain bincang, program simposium ni nak letak nama, bergaduh sampai berdiri tuan-tuan. Berdiri, tanyalah Ustaz Mus'ab, berdiri. Seorang ni kata bagi nama khusus je, seorang ni tak nak, tak payah, kita tulis saja seminar. Kita nak letakkan nama, macam tuan-tuan sebut sekarang ni lah, simposium tarikat tasawuf, orang tahu. Kalau jabatan mufti, maknanya bicara sufi. Kita nak macam tu lah, supaya program tu orang tahu apa pengisian dia. Jadi dalam mesyuarat boleh, tak ada masalah. Tujuan dia untuk membaiki kesalahan seseorang, maka bolehlah kita menyebut kesalahannya di hadapan orang yang datang, untuk yang datang membantu kita memperbaikannya. Masa mesyuarat tuan-tuan, dua mesyuarat Norway, boleh list je lah, akan datang, masuk mesyuarat nak sobut lah benda ni, sobut. Tujuan apa? Tujuan untuk memperbaikkan yang patut, sebab dalam Nabi Muhammad SAW pun dia bermusyawarah, bermuasyarah. Ketika Nabi dan orang Islam termasuklah orang-orang munafik mesyuarat tentang tempat dekat mana nak perang. Ketika itu belum lagi perang Uhud. Jadi sahabat yang mana tak berkesempatan untuk menyertai perang Badar, dia naklah kalau boleh peperangan tersebut bukan dekat Madinah, kita keluarlah daripada Madinah. Nabi walaupun dia setuju berperang daripada Madinah, akhirnya bila nampak poin yang sahabat mau, ikut. Nabi akur, maknanya ada kesilapan dalam keputusan yang dibuat. Buat. Kemudian yang ketiga, ketika kita minta fatwa daripada mufti, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahan orang yang tersabit dengan soalan kita. Ya tuan, ramai cikgu-cikgu kita main forex ni macam mana ni? Contoh macam tu lah. Cikgu-cikgu sekolah saya main forex ni macam mana ni? Tidak, kamu tak tahu pula siapa yang main, mana kau tahu.
Jadi terpaksa sebut ramai-ramai, jadi supaya tak nampak nanti akan datang akan menjadi masalah untuk orang-orang yang main ni. Jadi kita sebut kepada jabatan supaya jabatan ambil tindakan segeralah. Jangan bertambah lagi. Tak bagi jawapan tak boleh. Kan bersepah pula orang main. Orang zaman sekarang anda tuan-tuan, mufti pun dia tak percaya, ustaz pun dia tak percaya. Kata main yang tanya ustaz-ustaz ni dia tak kira benda-benda macam tu. Saya kalau dah ada keputusan daripada jabatan mufti, saya ikut je lah. Tengok dia punya apa tu, ikut. Dulu tuan-tuan, masa zaman-zaman ESB lah, ESB ni orang kata ada separuh negeri setuju, ada separuh negeri tak setuju. Dulu ni kita cerita dulu zaman Syekh Murtada. Tanya Syekh Murtada pandangan ESB, dia kata kalau kau ikut Jakim mengharuskan. Kau tanya aku tak, dia kata. Jadi kau anak aku takkan kau tak boleh ikut kau takkan tak boleh ikut pandangan aku, dia kata macam tu kita pun dia buyo-yo nak main lah tak jadi tuan-tuan ternyanya sampai sekarang. Walaupun sekarang maknanya semua jabatan mufti telah mempersetujui mengharuskan ASB. Sebab yang dipertikaikan selalunya adalah daripada di mana tempat dia labur. Salah satunya adalah dikatakan 80% maknanya dia laburkan pada Maybank. Tapi bila kita kaji balik Maybank ni adalah bank yang keempat terbersih ataupun patuh syariah. Bukan keempat ke Malaysia tuan-tuan, empat dunia patuh dengan syariat. Jadi pada pandangan mufti-mufti, kalau kata kita bagi sokongan, insya-Allah mudah-mudahan dia akan 100% lah akan patuh syariah. Itu je harapan para mufti dan ulama kita lah menyokong program tu. Besar kalau kata ada tak nak, terpulah. Dia nak main dia tinggal cuma doa. Baru nak. Saya ni tak boleh ustaz saya nak buat Syekh Murtada. Kadang-kadang dia ada sentimen-sentimen macam tu. Mungkin akan jadi goyang jugalah dia nak main ataupun tak nak main. Yang nak main mufti dah lulus. Ada orang dia berat hati, Nabi kata kalau pada masa tu kena tanya pada hati sendiri. Boleh tak boleh dalam hati tu sebenarnya yang akan bagi satu keputusan yang lebih baik untuk dia. Yang keempat tuan-tuan, ketika kita melarang orang banyak supaya mereka jangan terikut-ikut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebut kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Kadang-kadang kita tak nafikan ada orang memang dia jadi jadi ramai follower lah. Kalau tak jadi follower, kadang-kadang dia ada publicity yang orang jadi tertarik nak ikut. Kalau kita nampak ada sesuatu yang tak betul, kena cepat-cepat beritahu. Pada masa itu tak menjadi kesalahan. Kalau perkara tersebut memang benar di belah pihak kita, tak ada masalah. Yang kelima, ketika menyebut seseorang yang telah kita kenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seorang yang masyhur dengan namanya Udin Picang dan sebagainya. Kadang ada orang dikenali sebagai gelaran lah tuan-tuan, dia pun redo. Itu juga tuan-tuan, panggil nama botu orang pun tak ingat. Dia kawan saya tu bapak dia nama Kadi, semua panggil kadu. Aduh panggil nama betul tu tak orang ingat.
Siapa tanya? Kadu lah. Kadu. You kenal ke tu? Ada orang macam tu pula, dia nak gelaran. Sebut nama tak dapat, tak nampak orang. Siapa? Latif ni mana? Bagi nama gelaran kau nak. Ini masa ni tak ada masalah lah tuan-tuan, kalau nak menyebut. Dan yang kena menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya, seperti orang yang suka meminum arak di hadapan orang ramai. Ayat ni kena sebut tuan-tuan. Ayat ni dia punya perbuatan tu dah melampau tuan-tuan. Disebut supaya dia hindarkan perbuatan tersebut. Ni antara perkara-perkara yang boleh harus kita mengumpat, tapi tengok keadaan menjurus kepada 6 perkara ni tadi. Yang kata tak ada dia punya apa tuan-tuan, ada boleh lihat pada Ihya Ulumuddin juzuk yang ketiga 103. Kalau ihwan-ihwan kita dulu pernah mengaji kitab Arba'in fi Usuluddin pun ada disebut berkenaan dengan bila dan ketika mana mengumpat ni tadi diharuskan. Kena ada lah. Kalau kata saja-saja tak boleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kita sambung program kita dengan majlis zikir insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita minta jugalah dan ingatkan tuan-tuan supaya kekalkan zikir Allah mahawalaina wala alaina. Bila hujan lebat dia tuan-tuan nak baca tu. Tiap-tiap kali orang Lubuk Cina ni manjang tunjuk video banjir tuan-tuan risau pula tuan-tuan dah sampai tangguh Ustaz kata tapi dia relax minum sambil-sambil air tu lalu kaki dia itu fikir tak ada apa-apa orang baca tuan-tuan zikir kemudian bacalah doa tahassana bi izzati wa jabarut minta semua ikhwan kita walaupun bukan bulan 12 tuan-tuan jangan tunggu bulan 12, maknanya kita kekalkan sebagai amalan lah wa mahawalaina wala alaina. Tengok keadaan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدي إبراهيم وسيدي محمد وسيدي شيخ محمد سامي وسائر مشايخ طريقه أحمدية الراشدية غير هؤلاء السادات الكرام الأصحاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, susah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masing-masing niat tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba.
Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Al-Latif, 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 Al-Latif,
Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif,
Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif,
Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله 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 فسيفيكم الله وهو السميع العليم 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 فسيفيكم الله وهو السميع العليم
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه
ربي يسر ولا تعسر يا كريم 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 أحمد رسول الله محمد رسول الله 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 أحمد رسول الله محمد رسول الله
يا مجيب دعوات فرج عنا كربات 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 ليس لها من دون الله كاشفة 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 يا مفرج فرج 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 يا مفرج فرج
يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أغثنا 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 يا رسول الله أدركهم يا رسول الله أغثهم 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسيه والموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس زاد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس زاد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس دل مواسيه الموى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله
في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علمه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علمه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علمه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس لدى ما وسعه علمه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله أفضل ما يقول عبد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليها النور وعليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطاع الله بقلب سليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min nuri wajhillahil azim allazi mala'al arkana asillahil azim wa qamat bihi awalim wahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin liqa'il azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا إله إلا الله والله أكبر. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت فنينا دائما سرمدا إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن حلال مرزوق وعن الحرام معصوم وفي جنان منعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الناظرين ومتمتعين ودنا اللهم إليك مردا جميلا ودنا اللهم إليك مردا جميلا ودنا اللهم إليك مردا جميلا. لا تجعل اللهم لشيطان علينا وعلى سائر إخواننا في سائر حالات خصوصا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واصبرنا اللهم على قراءتنا هذه وما أضيف إليها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا دائما جزيلا. اجعل اللهم صوم ما قرأناه وبركة ما تلوناه وهللناه وكبرناه وصليناه زيادة في شرف أعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم وآته وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية رفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد.
واسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نشبع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صائف من كان ثم في صائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابة كل وقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم في صائف من اجتمعناهم بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم أنت أعلم باسمهم وأنت غني عن عذابهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنتهم ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم في صائف من كان سببا لإيصال هذا خير العظيم وإعطائه إليه ووالدينا ومشائخنا ولمن له فضل علينا ولكافة المسلمين أجمعين. ثم في صائف إخواننا الحاضرين واجعل اللهم صواب مثل الصواب ذلك إلى أرواح أمواتنا مسلمين كافة أما خصوصا من ليس لهم زائر ولا ذاكر أمة جميعا برحمة ورضوان وأدخلهم في فسيح الجنان أمة جميعا بالمغفرة والإحسان وأدخلهم في فسيح الجنان أمة جميعا بالرأفة والامتنان وأدخلهم في فسيح الجنان أمة جميعا بالعفو والغفران وأدخلهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب وإذا استعنا أأن. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا آسيا إلا أصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها في يسر منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مدرودا ولا محروما. هب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وهب لنا كل لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا. اللهم في غفلة ولا تحوزنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق وصدق وإخلاص ونجاة وأمن عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل صلاة وأتم التسليم على صاحب الشفاعة والهلك العظيم سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في قلوبنا. اللهم إنا نسألك عفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. تحصلنا بذي عزة وجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء لطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم
Allahumma barik lana fi auladina wa talamizina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa ihsanahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fazna wa auladana wa ahbabana wa ahlana wa asdiqa'ana bil Islam qa'imin bil Islam qa'idin bil Islam rakidin wa la tushammi bina a'da'an wa la hasidin. Allahumma wafiq sairil ummal wal wuzara was salatin wal muluk wal umara li riayah umuriddin wa muhafaza ala hukukil muslimin wa iqamatil adfil ahkam wa tamassuki bi fadailil Islam. Allahumma ansur ma'ashirah muslimin, Allahumma ansur ma'ashirah muslimin, Allahumma ansur ma'ashirah muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ma'ashirah ummatil malayuwiyah wahdina wasaddidna khairal bariyah wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma si'ahu wal muwa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman tuan-tuan InsyaAllah pada hari Sabtu ini akan diadakan program Majlis Hul yang akan diadakan di Surau Madrasah Saidiyah Kampung Pondok Rasah. Jadi program Hul ini diadakan sempena almarhum Syekh Murtada bin Haji Syekh Ahmad yang merupakan Khalifah Tarikat Ahmadiyah sebelum ini. Jadi tuan-tuan jemputlah hadir. Maklumkanlah pada rakan-rakan kita yang tak sempat hadir pada malam ni insya-Allah. Pada hari Sabtu 13 hari bulan lepas maghrib macam biasa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.